Maggi. Dia Maggi ni macam apa lagi yang kita boleh buat dengan Maggi? Benda yang orang lain jarang dengar lah, jarang nampak or jarang buat. Sebab biasanya orang akan buat Maggi ni dengan masak berkari, masak berkuah, Maggi goreng, ataupun diorang akan buat murtabak Maggi. Yang ni paling baru lah, yang Zati paling baru-baru rasa kan, beberapa tahun. Okay, so macam tadi Zati dah sharekan dengan korang Maggi, selain daripada 3 jenis tu, korang boleh buat Maggi apa. Macam tadi Zati dah share, korang boleh buat sandwich Maggi, which is yang memang orang kata memang okay kalau untuk korang buat breakfast box korang. Bukan lunch box je ada tau, breakfast box pun ada. Okay, so korang pack, so korang boleh makan lah dekat mana-mana je. Okay, sebab kalau nak cara paling simple ada, cara nak creativity sikit pun ada. So macam-macam ada cara nak sandwich tu. Okay, dan yang seterusnya ni Zati rasa Zati pun baru first time dengar lah kan, and Zati tak pernah rasa lagi benda ni. Biasanya macam kalau macam sandwich tadi orang biasa guna tuna, guna butter je kan, guna cheese. Tapi yang ni untuk hidangan jenis macam ni biasanya orang letak sardin, orang letak daging, kentang, ayam kan. Memang jarang lah orang letak benda Maggi ni kan. Apa benda? Curry puff Maggi. Okay, korang dengar apa macam ada ke curry puff Maggi kan? Tak pernah jumpa pun. Ada. Korang kena cuba idea ni. Okay, kalau lah ada macam korang tengah buat curry puff kentang ke curry puff ayam kan, kalau kebetulan lah ada lebih-lebih kulit curry puff tu, lepas tu korang teringin nak try benda yang luar biasa, boleh jadikan curry puff ni inti Maggi. Sebab sedap doh. Dan jangan lupa Maggi tu korang kena macam letak, macam buat inti lah kan, inti biasa. So Maggi tu korang kena letak hirisan atau potong dadu bawang besar, lepas tu tambah sikit ketulan ayam ke daging ke, masukkan sekali masa nak buat inti tu. Lepas tu perencah Maggi tu jangan buang, masukkan juga. So dia akan rasa Maggi tu. So bila korang makan inti Maggi curry, inti Maggi tom yum macam tu. Yang seterusnya ni korang mesti macam alah, sebab curry puff Maggi ni lah yang macam wow, macam excited gila kan, sebab tak pernah jumpa dan tak pernah rasa kan. So maybe lepas ni boleh buat. Okay, hidangan yang kedua ni pula korang boleh, kalau biasanya orang pakai dadu cincang atau pakai kentang, mostly orang akan pakai kentang dengan sikit daun bawang ke daun sup, macam tu lah kan. Okay, apa kata kalau korang try masak bergedal Maggi? Cara buat dia sama je macam buat bergedal biasa, cuma korang kena kurangkan penggunaan kentang lenyek tu. Kentang lenyek ke lecek, macam tu lah. Struktur dengan tekstur dia terasa sedikit kelainan bila masuk dalam mulut. Dan yang pasti bila lain tu akan buat korang rasa macam wah, nak lagi. Kan biasa macam kalau rasa lain orang tak nak dah kan. Tapi struktur dan texture, susah sangat nak sebut. Okay, struktur dan texture ni bila rasa lain korang akan rasa macam jatuh hati lah. So korang boleh jadikan hidangan ni macam minum petang, buat makan, macam korang makan cekodok, macam makan goreng pisang. So korang boleh try makan bergedal Maggi ni. Okay, sebab memang Zati pun rasa macam Zati tak pernah jumpa lagi bergedal Maggi, dan Zati paling tak pernah jumpa curry puff Maggi ni. So korang boleh try, lepas tu korang post dan tweetkan dekat My Campus. Okay, so korang kena stay tune dengan Zati, sebab ada lagi 2 hidangan daripada Maggi yang pasti akan buat korang macam wah, ada rupanya orang buat macam ni kan. Okay, so untuk topik kita hari ni pasal apa lagi yang kita boleh buat yang lain daripada yang lain kan, dengan Maggi ni, mi Maggi ni. Okay, so macam tadi Zati dah share kan, korang boleh buat sandwich Maggi, korang juga boleh buat curry puff Maggi, sedap gila curry puff Maggi, dan juga korang boleh buat bergedal Maggi. Sedap gila doh kan, rasa macam lapar gila kan sekarang, sebab memang tengah lapar teruk sekarang ni. Okay, so sekarang ni Zati nak share dengan korang apa lagi 2 jenis hidangan yang korang boleh buat dengan Maggi ni. Okay, biasanya untuk hidangan seterusnya ni, biasanya korang akan nampak diorang diorang akan pakai makaroni, ataupun diorang akan pakai biasanya kita akan nampak diorang pakai makaroni lah kan. Tapi sekarang ni dengan Maggi ni korang boleh juga buat lasagna. Murah dan
boleh juga makan kan. Maggi lasagna, okay. Maggi lasagna ni memang tak ada dekat restoran yang jual makanan barat, tapi still dapat permintaan yang tinggi. Mungkin juga korang boleh bina satu restoran yang jual Maggi lasagna kan. Mana tahu jadi kaya dengan tu kan. Okay, Maggi lasagna ni sama je buat macam mana korang buat lasagna dulu. Cuma bahan dia korang kena tukar kepada Maggi je lah. Macam tu je. Ataupun korang boleh buat macam biasa orang guna makaroni bakar, betul tak? Korang boleh jadikan juga Maggi tu sebagai Maggi bakar. Nampak lagi Melayu sikit lah nama dia kan, Maggi bakar. Makaroni macam style-style orang putih kan. Maggi bakar ni macam style-style Melayu sikit. So korang boleh try buat Maggi lasagna ataupun Maggi bakar. Confirm sedap. Dan yang terakhir ni, korang mesti tak sangka-sangka. OMG, memang tak sangka. Korang boleh buat Maggi ni jadi kudap-kudap. Bukan kudap-kudap yang pakai kuah tu, tak. Korang boleh jadikan Maggi ni sebagai maruku ranggup. Kan? Macam mana korang nak buat? Cuba korang buat deep fry pada Maggi yang dah dimasak. Lepas tu korang toast, lepas tu korang salut sikit dengan tepung jagung, tambah dengan telur. Tapi hati-hatilah kalau nak goreng tu kan, sebab yelah kandungan air yang ada kat mi tu kan macam mana. So bila korang dah siap, korang boleh kudap-kudap masa petang-petang. Makan sekali dengan bergedil Maggi tu. Semua Maggi atas meja tu kan. Tak tahulah korang. Okay, so itu untuk topik hari ini. Tapi Zati nak bagi tahu satu macam satu orang kata satu benda lah kan. Kalau korang makan Maggi hari ni, korang kena break kejap, tunggu lepas 3 hari, lepas tu korang boleh makan Maggi balik. Sebab apa? Sebab ada kandungan wax pada mi dia tu, okay, yang boleh buatkan Zati rasa boleh buatkan something wrong lah dengan korang punya sistem badan tu kan. So macam tu lah. So kalau korang makan hari ni, makanlah Maggi banyak-banyak hari ni. Lepas 3 hari baru korang boleh makan Maggi yang lain. Itu nasihat Zati lah. Tapi kalau Zati cakap dengan orang, Zati sendiri pun suka makan Maggi hari-hari kan. Sebab sedap. Benda sedap memang bahaya, betul tak? So terima kasih sebab